Hari ni nak dismantle semua ni. As you guys know, I'm moving. Tapi hari ni import. Ni adik saya. So kita nak keluarkan ni semua sebab kita nak buka frame ni. So we need access ke belakang tu. We are gonna bring pokok-pokok ni semua ke sana dulu, then buka frame. Okay, I'll see you later. Sudah kosong, sudah kosong. Dah tak ada dah atas tu. Semua dah dekat sini. MTC. Semualah semua kat sini dah. Mana yang tanya rak ni buat macam mana? Ni. Dia begini. Ni pakai kayu, dah cat. Ni pakai batu ringan. Kalau kedai hardware kata batu ringan. So susun-susun jadilah macam ni. Jap tengok dari sini So nampaklah macam ni. So buka net ni daripada atas sana tu. So sementara nak disassemble ni, letak sini dululah pokok-pokok ni. Tapi still perlukan net. Kalau tak terbakar. Boleh lah. So dah tadi yang pokok-pokok tepi sana semua dah alih ke sini dulu. Banyak tray bertray-tray. Sampai sini semua. Letak sini dulu temporary. Pasang net, sun net ni. So dia tak burn lah. So mari tengok yang dah kita kosongkan. Ni semua dah kosong. Ni nanti nak kena bawa keluar lah sebab kita nak akses untuk buka frame tu kat situ semua kan. Ini pun dah kosong. Dah tak ada apa dah sini. Batu-batu dia semua kita dah bawa ke sini ni. So dah kosong balik sini. Sebab ni nanti semua frame ni, sunnet punya frame ni semua kita nak buka hari ni. Tu tengah minyak kan orang kata. So dah senang nak buka skru-skru dia. Alamak, nampak ketiak je. Hai.
hari ni kita nak tackle planter box ni. Ni bawah ni planter box ni kan. So semua pokok-pokok yang dalam ni, yang dekat memang dalam tanah dengan yang letak atas ni, semua kita akan keluarkan. Pokok yang dalam ni pun yang mana kita boleh save, kita akan pot up. Kalau tak, kita tak nak kena kompos lah. Sebab kita nak gunikan all the soil untuk bawa ke rumah baru. Takkan tinggal itu kita dah elok dah, tanah dia dah hidup dah. So hari ni punya task is ini. Kiranya yang itu dengan this area ni, semua pokok ni pun kita nak kena keluarkan. Sebab tu nampak tu, itu pun planter box ni kita nak kena angkat lah, tanah dia nak kena gunikan. So pokok-pokok dalam ni kita nak kena cabut dan masuk pasu. So kita ada few lah planter box, 1, 2, 3. Ini maybe just ambil kayu dia untuk kompos lah, tapi tanah dia still kita akan gunikan. So basically that's the plan for today. Gunikan tanah dalam planter box. Hari ni kita nak try drill baru. Semalam baru sampai. Dalam pada panas-panas, penat-penat, pagi-pagi pokok ni semua, dah terlupa nak buat video outro. Jadi saya voice over je lah. Ni kita orang packing sandpaper, and then boleh kata ini jelas kopek lah untuk pokok ni. And kita jumpa lagi di vlog seterusnya.